Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Selamat datang kembali ke channel ini. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan berita penting khususnya kepada penjawat awam dan juga pesara kerajaan berkaitan pembayaran gaji dan pencen bagi bulan Mei 2026. Ramai yang mula tertanya-tanya, betulkah pembayaran bulan Mei ini diawalkan untuk gaji penjawat awam dan juga pesara kerajaan? Dan bila sebenarnya tarikh rasmi bayaran gaji serta pencen akan masuk? Jadi dalam video ini, saya akan jelaskan tarikh rasmi sebab pembayaran diawalkan dan sedikit info penting untuk anda semua. Jadi pastikan tonton sampai habis. Baik, berdasarkan jadual rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkaitan, pembayaran pencen bagi pesara kerajaan untuk bulan Mei 2026 akan dibuat pada 19 Mei 2026 iaitu bersamaan hari Selasa. Manakala pembayaran gaji penjawat awam pula akan dibuat pada 21 Mei 2026 iaitu bersamaan hari Khamis. Ini bermaksud pencen akan masuk lebih awal berbanding gaji penjawat awam pada bulan tersebut. Ramai juga yang bertanya kenapa pembayaran bulan Mei ini diawalkan. Antara sebab utamanya ialah kerana sambutan Hari Raya Aidiladha yang dijangka berlangsung pada penghujung bulan Mei 2026 iaitu pada 27 hari bulan Mei 2026. Jadi kerajaan biasanya akan menyusun jadual pembayaran lebih awal supaya rakyat khususnya penjawat awam dan juga pesara kerajaan dapat membuat persiapan awal untuk menyambut perayaan ini, termasuklah membeli barang dapur, membuat persiapan keluarga, pulang ke kampung dan menguruskan komitmen bulanan dengan lebih teratur. Sudah tentu, berita seperti ini memberi sedikit kelegaan kepada ramai penerima khususnya untuk penjawat awam dan juga pesara kerajaan. Bagi pesara kerajaan pula, pembayaran pencen yang masuk lebih awal amat membantu terutama dalam keadaan kos sara hidup yang masih tinggi sekarang iaitu ramai pesara bergantung kepada bayaran pencen bulanan untuk perbelanjaan harian, ubat-ubatan, bil utiliti dan juga keperluan keluarga. Jadi apabila bayaran masuk lebih awal, ia sedikit sebanyak membantu pengurusan kewangan mereka. Untuk penjawat awam pula, walaupun tarikh gaji hanya beza beberapa hari, ramai yang tetap menunggu jadual ini setiap bulan bagi merancang kewangan dan komitmen masing-masing. Jadi itulah sedikit perkongsian mengenai tarikh pembayaran gaji penjawat awam dan pencen pesara bagi bulan Mei 2026. Sekali lagi, pencen pesara iaitu 19 Mei 2026 dan gaji penjawat awam 21 Mei 2026. Semoga info ini bermanfaat untuk anda semua dan dapat membantu membuat perancangan kewangan lebih awal. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel ini untuk lebih banyak info semasa berkaitan bantuan kerajaan, pencen gaji dan berita terkini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi video yang akan datang.